Pernah tak korang dengar isu Jakarta bakal tenggelam? Mungkin kedengaran pelik, tapi hakikatnya ni memang sedang berlaku. Jom saya cerita sikit kenapa benda ni boleh berlaku. Pertama sekali, Jakarta ni mengalami fenomena yang dipanggil sebagai land subsidence atau penurunan tanah. Menurut kajian geologi, beberapa kawasan di Jakarta mencatatkan kadar penurunan sehingga 10 hingga 20 cm setahun. Ni antara yang tertinggi di dunia. Punca utama adalah pengambilan air bawah tanah secara berlebihan oleh penduduk, iaitu dengan cara boring air. Bila air bawah tanah dipam keluar, lapisan tanah yang asalnya porus akan jadi longgar, lalu mendap perlahan-lahan. Kedua, faktor beban pembangunan. Jakarta adalah kota megapolitan dengan jutaan penduduk, beratus-ratus bangunan pencakar langit, jalan raya dan infrastruktur yang berat. Tanah di kawasan pesisir utara pula berjenis aluvium yang lembut dan mudah mendap. Jadi, bila ditambah beban binaan yang besar, kadar penurunan tanah jadi semakin pantas. Ketiga, aspek kedudukan geografi. Jakarta ni hanya terletak beberapa meter je dari paras laut. Malah ada kawasan yang kini berada di bawah paras laut. Bila tanah semakin mendap, risiko banjir air pasang besar atau fenomena banjir rob semakin meningkat. Nanti korang boleh cuba cari sendiri apa maksud banjir rob ni. Keempat, kesan perubahan iklim global. Pemanasan bumi menyebabkan cairan ais di kawasan kutub dan menaikkan paras laut dunia. Walaupun kenaikan purata hanya beberapa milimeter je setahun, ia tetap memberi impak besar bila digabungkan dengan penurunan tanah yang agresif di Jakarta. Maka, dengan dua fenomena ni akan memburukkan lagi keadaan situasi di Jakarta. Selain itu, Jakarta juga berdepan dengan masalah banjir dalaman, sistem saliran yang tidak efisien, pencemaran sungai serta pembangunan yang tidak terkawal menjadikan air hujan sukar mengalir keluar ke laut. Dalam keadaan tertentu, laut pasang akan menolak semula air masuk ke daratan. Kesemua faktor ni menjadikan Jakarta sangat mudah untuk tenggelam dalam masa beberapa tahun lagi. Disebabkan tu, kerajaan Indonesia merancang memindahkan ibu kota mereka ke Nusantara di Kalimantan Timur, di mana ia lebih stabil secara geologi, jauh dari ancaman tenggelam dan lebih strategi untuk pembangunan jangka panjang. Jadi, isu Jakarta ni bukan sekadar masalah banjir biasa, tapi gabungan antara tekanan manusia, kelemahan geografi dan kesan perubahan iklim. Ia jadi bukti nyata bagaimana interaksi manusia dengan alam sekitar jika tidak diurus dengan baik boleh membawa kepada krisis bandar berskala besar.